الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Baiklah Pak Wan, Pak Wan sihat Pak Wan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi kita sambung pada muka 45 ni. Pak Wan ikut dulu saya baca. Kemudian saya akan terangkan hukum tajwid lah yang ada. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Mati situ. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Ya, jadi ayat ni panjang, kita qiraah pada mardatillah, berarti sebelum huruf waw yang berbaris fathah. Baik, di antara tempat yang dibolehkan berhenti, kita berhenti pada ha ataupun hi lah. Contohnya mardatillah, ha ataupun hi. Jadi kat situ boleh waqaf, dan ibtidak pula kita berhenti sebelum waw yang berbaris fathah. Akhirnya ada fa baris fathah, kataan summa, walakin, ulaika. Dia ada 10 tempat ibtidak, dan ada 6 tempat waqaf, 8 tempat waqaf yang bila kita berhenti, contohnya seperti hi ataupun hu tu. Okay, jadi ayat ni panjang lagi, jadi kita berhenti dulu pada mardatillah. Baik, kita tengok pada ayat wa masa. Seperti biasa, huruf sa ni baca hujung lidah, dilembutkan bacaan dia. Wa masa lul lazim asli pada zi, yunfiqu nun mati jumpa dengan huruf fa, apa nama ni, ikhfa yang ringan, bacaannya kena ringankan. Yunfiqu, qaf huruf isti'la kena tebalkan, beserta mad asli dibaca 2 harakat. Na'am wa mim mati jumpa huruf waw, izhar halqi, bacaan tidak dengung dan tidak terlantun pada mim. Amwa, ada setengah tu baca amwa. Okey, jadi amwa sahaja, tidak berlaku tawallud. Wa mad asli dibaca 2 harakat. Lahumu, qalqalah kecil pada huruf ba. Lahumu bertigha, gha tu bacaan isti'la tebal, terangkat pakai lidah. Hukumnya ada mad wajib muttasil, semuanya kita baca 4 ataupun 5 harakat. Okey, mad wajib muttasil. Mar, ra takrir, ada takrir, ada getaran. Mar, bukan mor, mar, ya ma nipis, ra tu tebal. Marda, dha pun tebal, isti'la 2 harakat. Tillah nipis, bacaan ti tu nipis, waqaf pada tillah. Baik, seterusnya
وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها. Mati situ. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها. Ya, kita mati sebelum waw yang berbaris fathah. Wa tasbi seperti biasa, jangan kita keraskan bacaan. Wa tas, lembutkan bacaan hujung lidah. Wa tasbi bi mal asli dua harakat. Tam min idgham ma'al ghunnah, kena dengur dua harakat berserta kena tutup mulut. Tam min nun mati jumpa dengan hamzah izhar halqi, jelas saja tanpa dengur. Min anfu ikhfa ringan, kena ringankan bacaan berserta dengur dua harakat. Anfusihim mim mati jumpa kaf, ikhfa syafawi, ikhfa hakiki lah. Jadi bacaannya tidak dengur. Anfusihim kamasa, lagi sekali huruf isar dibaca lembut. Kamasali jannah, jannah wajib al-ghunnah. Jannatim mim mati jumpa ba, bacaan iqlab, kena tutup mulut ataupun renyahkan sedikit dalam kadar dua harakat. Birab, qalqalah kecil pada ba, lantunkan ba tu. Birab wa tin'a izhar halqi, jelas saja tanpa dengur. Asa bukan qasa. Birabawatin asa tak boleh. Nipiskan sa tebal, isti'la. Asabaha. Okey, ha nah. Di antara tempat yang kita boleh berhenti adalah ha ataupun hi. Ha berserta mad asli pun boleh berhenti kat situ. Dan kita berhenti sebelum waw berbaris fathah. Baik, kita sambung terus. Wabilun fa'atat ukulaha di'afaini fa'in lam yusibha wabilun fatal. وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. Okey. Jadi fatal tu dia ada tasdid. Jadi kita waqqafkan, kita hanya tekankan sedikit saja. Fatal wabilun fatal, bukan fatal. Tu jadi lam biasa. Kalau lam yang bertasydid dia ada dua lam, dia nak tekan lebih sikit. Wabilun fatal, dia ada lam naik sikit lah. Baik, wabilun, wa mat asli wa tu. Bilun fa ikhfa yang ringan, dua harakat dengur. Fa mat badal a. Tat ada angin pada huruf ta tu, tat. Okey, sedikit angin yang tertahan. Fa'atat ukulaha. Okey, semua nipis itu. Ha dibaca mat asli dua harakat. Di' bukan zi' ataupun di' atau bacaan di' tak boleh, dia kena dad. Di'fain ain ada tawassut nah, berjalan suara. Di'fai. Okey, fai harful lin dilunakkan suara. Ni fa'il lam nun mati jumpa lam idgham bila gunnah, nah tidak dengur. Lam mim mati jumpa ya izhar syafawi. Okey, bacaannya tidak dengur. Yusib qalqalah kecil. Ha mat asli, wa mat asli. Bilun, okey, ikhfa kat sini. Fatal, okey, waqaf kafi. Baik, kita ulang baliklah ayat ni. Wabilun fa'atat
أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل وابل وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل 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 okey betul. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Ya, alhamdulillah. Okey, wallah seperti biasa bacaan tebal pada lafuz jalalah. Wa nipis lagi, Allah tu ditebalkan. Wallah wal. Okey, lafuz jalalah dibaca 2 rakaat. Bima ma asli ta'ain ada tawassul, tekan suara ta'malu lu mat asli na basir. Sad dibaca nipis, bukan nipis lah, dia tebal tapi ketebalannya menjadi lemah kalau menerima baris kasrah. Basir ra tu nak baca nipis, dan kita kena senyum dah sekali, bukan muncul mulut. Basir kalau muncul jadi tebal. Basir senyum bacaannya nipis beserta takrir. Okay, saya ulang lagi sekali. Kalau ra ataupun sesuatu huruf ataupun kalimah berakhir dengan dhammah tain, dhammah ataupun dhammahtain, seperti mana yang saya beritahu Pak Wan sebelum ni, dia boleh baca tujuh wajah lah. Baik, yang pertama ma'arif disukun beserta 2 harakat. Wallahu bima ta'maluna basir. 2 harakat ma'arif disukun. Yang kedua, ma'arif disukun beserta 4 harakat. Wallahu bima ta'maluna basir. 4 harakat beserta takrir lah pada ra tu. Bacaan nipis. Baik, yang ketiga bacaan ma'arif disukun beserta 6 harakat. Wallahu bima ta'maluna basir. Itu 6 harakat. Baik, bacaan yang keempat, bacaan mad arif disukun 2 harakat beserta ismam. Ismam ni kita muncul mulut lah. Okey, last kali tu kita muncul mulut sikit. Wallahu bima ta'maluna basir. Last kali tu kita muncul mulut. Basir. Macam bacaan la ta'manna tu. Bacaan tu kita muncul mulut. Baik, yang bacaan yang keempat, yang kelima ma'arif disukun beserta 4 harakat dan ismam. Ismam. Okey. Wallahu bima ta'maluna basir. Lepas basir akak apa muncul mulut. Itu bacaan ismam. Baik, bacaan yang keenam lah ma'arif disukun 6 harakat beserta ismam. Wallahu bima ta'maluna basir. Okey. Jadi bacaan ni kalau kita amalkan ismam, kita kena muncul mulut. Walaupun ra tu nipis. Tapi kalau Pak Wan tak baca ismam, Pak Wan baca ma'arif sukun biasa saja, kena muncul, kena senyumlah sekali. Contoh Pak Wan baca ma'arif sukun beserta 6 harakat. Kat situ Pak Wan tak perlu muncul mulut. Pak Wan baca yang bacaan yang ketiga, bacaan yang afdal lah, bacaan ma'arif sukun beserta 6 harakat. Okey. Basir tu tak perlu muncul mulut, dia kena senyumlah sekali. Pada asal kaedah asalnya dia kena baca nipis. Jadi Pak Wan kat situ tak perlu muncul mulut, hanya senyumlah sekali ma'arif sukun beserta 6 harakat. Wallahu bima ta'maluna basir. Okey. Melainkan kalau Pak Wan nak baca ismam. Ismam tu Pak Wan nak muncul mulut lah. Okey, 2 ke 4 ke 6 harakat ke. Kalau buat ismam dia kena muncul mulut. Baik, jadi apa hukum kalau kita buat bacaan ismam tu? Hukumnya adalah harus.
harus saja. Okey, ini baru 6. Ada satu lagi bacaan yang ketujuh. Bacaan mad arif li sukun 2 harakat berserta raum. Raum. Raum tu bacaan kita bunyi balik ru tu dalam kadar 1/3 bunyi dia. Kita di antara dengar dengan tak dengar. Okey, dia 2 harakat saja. Wallahu bima ta'maluna basiru. Basiru. Ru tu bunyi di antara jelas dengan tak jelas. Orang kata dia ni bunyi ru ke bunyi run. Jadi kita tak jelas. Jadi bacaan raum 2 harakat saja. Basiru. Basiru. Macam tu. 7 kaedah ni terpakai pada sesuatu huruf yang berakhir dengan dhammah-dhammatain. Kalau berakhir dengan kasratain 4 saja. Ma'arif sukun 2 4 6 berserta dengan bacaan bacaan ismam. Kalau ma'arif satu huruf tu berakhir dengan fathatain boleh baca 3 saja. 2 4 6 bacaan ma'arif sukun biasa. Baik, kalau dhammah-dhammatain boleh pergi sampai 7. Ini dalam riwayat imam kita lah, Imam Hafs bin Asim jalur Imam Asy-Syatibi. Kalau orang kata kalau satu huruf tu berakhir dengan dhammah-dhammatain, kita boleh pilih di antara 7 cara baca, sama ada 246 biasa ataupun 246 ismam ataupun bacaan raum. Tapi dalam 7 tu yang afdal mengikut Imam Asy-Syatibi, dia kata ambil bacaan yang ketiga. Bacaan yang ma'arif sukun biasa berserta dengan 6 harakat. Baik, itu sedikit selingan untuk bacaan yang berakhir dengan dhammah-dhammatain. Kita teruskan. Jadi ayat yang seterusnya ni pun panjang, nampak Wan. Jadi kita terpaksa menggunakan kaedah berhenti, bukan menggunakan waqaf lazim. Waqaf yang lazim itu seperti waqaf kafi, waqaf hasan, waqaf jaiz. Itu tak ada tu. Nanti tak jumpa. Kita menggunakan waqaf yang saya bagi kat Pak Wan nota yang sebelum ni. Waw sebelum waw fathah, sebelum fa fathah, sebelum summa, sebelum walakin. Itu semua tu kita menggunakan tanda-tanda tu pula. Baik. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil. Kita situ dulu. ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil. Baiklah, pada kha pedas Pak Wan kena tolak angin daripada perut tu keluar. Jadi angin tadi Pak Wan sedikit lemah pada ha pedas. Pak Wan kena jelaskan sebutan ha pedas tu. Ayawaddu ahadukum ayawaddu ahadukum tak ada angin. Ada angin sikit. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil. Lagi sekali. Ayawaddu. Waddu asyiddah, nampak Wan kena pisah sat suara dalam kadar satu harakat. Ayawaddu berhenti sat. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil. Ya. Baiklah, kita berhenti sebelum waw berbaris fathah. Ayawaddu, waw dal tu seperti biasalah, dal di antara sifat dia adalah bersifat asyiddah. Asyiddah tu berhenti sat suara dan nafas seketika. Dia bukan ayawaddu. Dia tak boleh laju. Dia kena berhenti sat. Ayawaddu. Okey.
Seperti tadilah ditekankan ha pedas tu. Ahadukum mim mati jumpa hamzah izhar, halqi tidak dengur. Antaku izhar syafawi lah, bukan izhar halqi, izhar syafawi. Anta, yang ni nun mati jumpa ta ikhfa hakiki. Bacaannya ringan dan dengur 2 rakaat. Antaku kumal asli nalahu maksilah qasirah pada hu 2 rakaat. Janna wajib al-ghunnah pada nun yang bertasydid. Min idgham ma'al ghunnah dengur 2 rakaat. Minna idgham ma'al ghunnah 2 rakaat. Dakhil ma'ari disukun. Yang ni boleh baca 4 wajah. Ma'ari sukun 246 ataupun ma'ari sukun beserta raum. Dakhili. Okey, dia ada 4 wajah kalau kasrah kasratain. Seterusnya wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kullis samarat. Mati situ. وأعناب تجري من تحتها الأنهار له. Kita tak sampai Pak Wan boleh matikan kat lah tu nah. Wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lah. Mati situ. وأعناب تجري من تحتها الأنهار له. Ya. Fiha min kulli samarat. Sambung terus. فيها من كل الثمرات. Okey, kita tengok dulu. Wa a'ain tawassutna berjalan sura. Wa a'na ma'aslina binta. Okey, bacaan ikhfa dengur. Taja bunyi je na qalqalah kecil. Ri mal asli min bacaan ikhfa ringan. Tah ha pedas. Tihal na ha bulat na jangan tekan. Min tahtihal tak boleh tekan dia bacaan ha bulat biasa saja. Min tahtihal anha lagi sekali ha bulat. Anha izhar halqi tak dengur. Rulah waqaf kat situ. Kalau sambung jadi maksilah qasirah 2 rakaat. Kalau berarti tidak berlaku maksilah qasirah. Fiha fi mad asli ha mad asli minku ikhfa hakiki dengur 2 rakaat. Kullissa okay, lissa tu bacaan nipis. Dibaca hujung lidah. Kullis samarat. Ra tu tebal berakhir dengan ta yang ada angin sedikit. Kullis samarat. Ada lebihan angin sedikit. Wa asabahul kibaru wa lahu zurriyatun du'afa. Kita situ. وأصابtul kibar bahul ha bulat. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. Baiklah, kita ulang lagi sekali. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. وأصابه الكبر وله ذرية
Riya itu bersifat rokhawah, mengalir, dan berlaku an-nabr, tekanan. Riya satu harakat kat situ, bukan zurriyatun, tak boleh laju. Zurriyatun. Lagi sekali. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. Ya, okey. Wa asa, betul lah Pak Wan baca tu nipis. Sa tu baru tebal. Wa asa, bukan wa asa. Dia segala tu dia nak tebal sekali dengan sa, tebal sekali dengan hamzah. Wa asa, nak nipis. Wa asabahul kibaru wa lahu. Okey, hu maksilah qasirah, pendek 2 rakaat. Zurri, ra yang bertasydid tidak berlaku an-nabr. Tidak berlaku takrir, dia hanya an-nabr saja, tekan saja. Bukan jangan getaran tu tidak berlaku pada ra yang bertasydid, dia hanya tekan. Walahu zurri, macam tu. Riya seperti tadilah, ra khawah, mengalir, tung. Okey, bacaan ikhfa berat, dia kena baca tung, bukan tung, dia kena berat. Zurriyatun du'afa. Mad wajib muttasil bila waqah jadi 5 ataupun 6 harakat. Baik, kita berhenti sebelum fa yang berbaris fathah. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Pendekkan pada qad, dia hanya satu harakat. Fahtaraqat, macam tu. فاحترقت. Ya. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Lagi sekali. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Ya, waqaf kafi. Baik, kita teruskan dulu. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillah, tidak ada masalah pada situ. Baik, kita teruskan. Okey, ayat ni pun panjang, kita baca dulu. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Di situ. Ya ayyuhallazina. Ayyu tu Pak Wan tekan sikit, jangan laju dia kadar satu harakat. Ya ayyu lambat sikit . Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma
kasabtum. Ya. Baik, pada ya ayyu mad jaiz ya, 4 harakat sekurangnya. Ayyu tekan sikit pada ya yang bertasydid 1 harakat. Ayyuhallazi, zi mad asli, mad badal, nu mad jaiz munfasil 4 ataupun 5. Anfi, bacaan ikhfa ringan, dengung 2 harakat. Fi mad asli, min ta, bacaan ikhfa berat lah, kena buat tambah ji sikit. Min tayyiba, ya kena tekan beserta alirkan ya tu. Ba ma'asli, ma ma'asli, kasab qalqalah, sura kasabatum. Kita kat situ. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Lagi sekali kita ulang. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi ardh tu waqaf 2 huruf nah. Minal ardh, minal ardh. Dha tu dia bersifat al-istitalah, dia memanjangkan sebutan dha tu. Minal ardh, minal ardh, ardh dia ada belakang tu. Kita memanjangkan, sengaja kita memanjangkan sebab sifat dha tu bersifat istitalah. Kita panjangkan bunyi dha tu. Saya ingatkan pergerakan lidah. Lidah tu ke kanan ataupun ke kiri gigi. Minal ardh, bunyi ra dulu, minal ardh. Dia katupkan dengan dha tu. Baik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Mati situ dulu. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Ya, waw yang berbaris fathah. Walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Walastum بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Okey. An tughmidu illa an tughmidu. Okey, ghain dia kena tebal dan bersifat rakhawah mengalir. Tughmidu fi du, pangkal lidah terangkat, kena tebal sikit kat situ. Baik, power ulang balik. Walastum lagi sekali. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Okey, betul. Waqaf jaiz. Wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. واعلموا أن الله غني حميد. Ya. Wa'lamu, bukan wa', ya wa'. Ain ada tawassut dan berjalan suara sikit.
Lamu mat jaiz 4 harakat. Annallah wajib al-ghunnah, nallah dibaca tebal. Gha tebal isti'la. Niyun ditekankan pada ya yang bertasydid. Niyun hamid ha pedas. Mid qalqalah kubra. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Okey, jadi asyai tu alif hamzah wasal lah, kita letak baris fathah di awalnya. Syai harfun lin lunakkan suara, ta bacaan tebal. Ya'idukumul faqra. Okey, faqa qalqalah kecil, lantulkan balik huruf qaf. Wa ya'murukum mimati jumpa ba ikhfa syafawi dengu. Fah angin pada ha pedas. Sya mak wajib. Semuanya 5 ataupun 6 harakat ketika waqaf. Jadi sesungguhnya syaitan itu menjanjikan kekafiran, kefakiran dan menakut-nakutkan kita dengan kerugian. Jadi dia tidak mengelakkan kita menderma. Syaitan ni kalau kata kita nak sedekah, dia takut-takutkan kita dengan kemiskinan dan kefakiran. Tetapi Allah Ta'ala menjanjikan dengan kurnianya yang banyak, iaitu masuk ayat ni seringan sikit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu lambat sikit wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Alhamdulillah. Okey, sebutan dot Pak Wan dah boleh kontrol lah. Sebelum tu dia jadi wafadla. Tu jadi asyidah, kita putus. Yang ni alhamdulillah Pak Wan dah boleh istitolahkan, memanjangkan sedikit sebutan dot tu. Wafadla. Betul lah istitolah tu, alhamdulillah. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Boleh baca 7 wajah kat situ. Yu'til hikmata man yasha'. Yu'til hikmata man yasha'. Okey, pada hik tu boleh ada sikit angin ya. Yu'til hikmata man yasha'. Bawa ulang balik. Yu'til tu lagi sekali. Yu'til hikmata man yasha'. Alhamdulillah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Alhamdulillah. Kena pada wa man yu'tal. Okey, yu tu ada setengah pelajar dia lanjutkan ataupun dia rokhawahkan sebutan hamzah. Jadi bacaan tu tidak berapa tepatlah. Wa man yu'tal tak alih. Hamzah tu bersifat tegas dan terputus. Yu'tal hikmata. Okey, macam Pak Wan baca tu betul, alhamdulillah. Wa ma yazzakkaru
إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. Alhamdulillah. Nah, qalqalah kubra lah sekali tu pada ba. Baik. Okey, saya minta Pak Wan baca balik ayat yang di atas tu. Nanti saya akan tanya beberapa hukum tajwid lah. Okey, silakan Pak Wan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Iya. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. Okey, apakah hukum lahu mubtigha'a, hukumnya apa dan berapa harakat nak baca? ولهم ابتغاء. Gha tu. Gha tu mat apa? Mat jaiz ke mat wajib? mak wajib. Berapa harakat tu kalau baca wasal? 4. 4 ataupun 5. Okey. Baik. Teruskan wa tasbi. وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. Okey, boleh berhenti kat situ. Baiklah, Pak Wan, apakah hukum pada wa tasbitan min? Tammin. Ta fathatain alif madah berjumpa dengan mim syaddah kasrah. Hukumnya apa dan berapa harakat kena tunggu? إذا ما غنى. Ya, idgham ma'al ghunnah. Baik, Pak Wan ambil balik. Betul. Okey, Pak Wan ambil balik kamasali. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. Okey, boleh nak berhenti kat situ. Kita terus sambung fa'illam. Betul? Fa yang berbaris fathah kita boleh berhenti. Sebelum fa baris fathah. Teruskan. فإن لم يصبها وابل فطل. Ya, betul. Okey, Pak Wan, apakah hukum fa'illam? Nun mati jumpa dengan lam. Fa'illam. Dengung ke tak dengung tu? فإن لم tak dengung. Tak dengung. Nama hukum? Lepas Izzah Syafawi. Nun mati jumpa lam, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Okey, dia ada dua saja iaitu lam dan ra. Baik. Okey, teruskan wallahu. Wallahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillah. Teruskan. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhil. Ya. Baik, Pak Wan, apakah hukum pada ayawaddu ahadukum an takuna lahu. Okey, lahu tu. Lahu tu. Hukumnya apa tu? Dan berapa harakat? La takuna lahu. Lahu tu. Lahu berapa harakat dan nama hukum dia? Qasirah. Maksilah qasirah. Berapa harakat nak baca? 2 harakat. Okey, betul. Okey, teruskan. Wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kull. Kalau tak apa, Pak Wan perhati dekat anharulah. Boleh wakaf kat situ. Wa a'na balik. Wa a'nabin tajri min tahtihal anharu lahu fiha min kulli thamarat. Okey, tak apa, boleh sampai kat situ.
apa nafas Pak Wan CP lah. Kalau kata Pak Wan boleh berhenti kat anharullah tu pun boleh juga kat situ. Kalau boleh sampai kat samarat pun tidak menjadi masalah. Nah, jadi tempat-tempat yang kita boleh waqaf dan ibtidak ni dia bergantung pada seseorang lah. Kalau yang utamanya dari segi penguasaan nafas. Kalau nafas suara Pak Wan tak cukup, Pak Wan boleh berhenti di mana-mana tempat yang habis nafas. Contoh habis nafas kat samarat, boleh berhenti kat situ. Kalau habis kat la, boleh berhenti kat situ. Okey, jadi tempat yang kena mengikut Imam Al-Jazari, tidak ada tempat khusus untuk kita berhenti, melainkan tanda-tanda waqaf yang kita baca sebelum ni, waqaf lazim lah, waqaf sil, kafi dan sebagainya. Dan tidak ada tempat yang kita boleh berhenti tu melainkan pada tempat-tempat yang dibenarkan tadi itulah. Dan satu lagi disebabkan darurat nafas habis. Pak Wan boleh berhenti di mana tempat melainkan pada tempat waqaf mamnu, waqaf lam alif. Yang kat situ saja yang dilarang berhenti. Tetapi yang menjadi persoalan yang akan jadi permasalahan tu waktu kita nak mulakan balik ayat tu, nak ibtidak tu. Nak ibtidak tu kita kena tengoklah sama ada kalau kita berhenti itu ayat tu tidak sesuai untuk nak ibtidak. Ibtidak kalau tak sesuai, Pak Wan kena ambil satu ataupun dua ayat di belakang. Berhenti tak jadi masalah. Berhenti di mana tempat yang kita habis nafas. Bila kita nak sambung balik, kita tengok ayat tu sesuai ke untuk sambung terus ataupun perlu ambil ayat satu ataupun dua ayat daripada belakang. Itu saja. Kalau macam tadi tu, kalau Pak Wan berhenti kat Allah, kat situ tak apa. Allah, Pak Wan boleh sambung terus fiha. Sebab lah tu sebab kita waqaf pada waqaf kat situ dia maksilah qasirah, kat situ boleh berhenti. Allah sebab ha dhammah ataupun ha kasrah boleh waqaf kat situ. Fiha boleh sambung terus. Ataupun Pak Wan lajak bahasa tasal ni samarat, kat situ berhenti sebelum waw fathah, itu pun boleh. Jadi tak jadi masalah lah kalau Pak Wan nak sambung terus. Baik, Pak Wan terus sambung lah. Wa asabahul. Wa asabahul. Betul tak? Betul. Wa asabahul. Wa asabahul kibaru wa lahu zurriyatun du'afa. Ya. Okey, teruskan dulu. Fa asa. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Ya. Okey, apakah hukum pada فأصابها إعصار في okey, ra dhammatain berjumpa dengan huruf fa. Hukumnya dan berapa hakat kena dengar tu. وأصابه فأصابها إعصار في kat ra dhammatain berjumpa dengan huruf fa tu. Jumpa tak? Tak jumpa macam ni tak? Tak jumpa dah. Okay, Pak Wan saya bagi soalan yang satu lagi. Pak Wan tengok yang last sekali. Fahtaraqat. Okey, qat tu bila kita waqaf ada sifat huruf apa tu pada ta tu? Fahtaraqat ada apa dekat huruf ta tu sifat dia? Tidak. Syiddah betul. Satu lagi yang angin tu nama apa dalam bahasa Arab? Hamas. Hamas. Okey, angin dia yang tertahan. Baik, teruskan kaza. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Alhamdulillah. Teruskan dulu. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Ya. Teruskan wa mimma ومما أخرجنا
أخرجنا لكم من الأرض Ya. Teruskan. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Okey, berhenti. Boleh berhenti kat situ. Walastum, sambung terus. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه Ya. Okey, teruskan. واعلموا أن الله غني حميد. Okey, apakah hukum nilai tawaqaf? Hamid. De tu. Dal tu. Hukumnya apa? وقال كبرى Okey, betul. Teruskan. Asyaitan. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء Ya. Okey, teruskan. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Okey, hu tu pendek sikit nah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. Ya, teruskan. والله واسع عليم. Ya. يؤتي الحكمة من يشاء Okey. Teruskan. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Okey, apakah hukum kasira ra tu? Dan berapa hakat tu kat ra tu? Hukumnya apa tu? Kasira ra tu. Nilai tawaqaf dia jadi ra dan nama hukumnya. Dia dua harakat. Mat apa tu? Nama mat dia tu. Mat aiwal. Nah, aiwal. Mat iwat nah dia masuk untuk fathahatain saja. Baik, teruskan ayat yang terakhir. وما يذكر إلا أولو الألباب. Alhamdulillah. Okey nah. Jadi peningkatan pada Pak Wan sebutan rudha nah yang apa yang baiklah. Sebelum tu Pak Wan baca ada tawallud yang saya perasan nah. Wa fadla wa fadl ataupun wa fadla terputus. Jadi pada minggu ni nah saya dengar sebutan rudha Pak Wan tu dah berlaku sifat istitalah wa fadla. Mungkin Pak Wan duk praktis selama sebelum ni dan boleh berjaya kuasai sebutan huruf dha itu. Baik, saya rasa itu saja yang saya boleh komen Selain daripada itu tidak ada masalah bacaan Pak Wan. Tidak ada berlaku kesalahan-kesalahan yang besar lah. Ada sedikit kesalahan-kesalahan kecil tu yang boleh diperbaiki. Sana hujan Pak Wan? Sini hujan lebat Ini dah 2 hari dah tak hujan ni. Oh, tak hujan 2 hari dah. Sini ni baru hujan ni. Lebat juga ni hujan. Yang redup kita macam nak hujan tapi ni panas balik. Oh, dia tak jadi hujan tau. Tak apa insya-Allah. Baiklah, Pak Wan ada soalan tak sebelum kita tangguh pula? Sakit. Bila macam Ustaz kata kita berhenti kan. Ya. Bila nafas kita butuh kita berhenti. Ya. Tapi bila kita nak memulakan balik, Ya. nak biasa nak ke belakang lebih kurang 2. Ya, 2 ataupun 1 ayat. Contoh tu kalau kata Pak Wan tak jumpa waw fathah, fa fathah. Macam tu. Kalau tak jumpa yang tu lah. Kalau contoh saya tunjuk kat sini lah. Contohlah kata Pak Wan berhenti dekat. Saya nak tahu nak ambil 2 ayat tu, ayat hak mula hak mana? Hak 2 tu yang mana? Itu tu yang saya. Betul. Itu pun dia perlukan kata apa, kalau Pak Wan ada tafsir ayat ataupun terjemahan tu, Pak Wan beritahu makna 2 satu ataupun 2 ayat ke belakang tu maksud dia apa.
Kalau lah Pak Wan baca 2 ayat tu maksud dia tak tergantung. Macam orang kata apa, dia tidak, orang kata apa, tidak ayat tu tidak tergantung lah. Contohnya kata Allah menciptakan langit dan bumi. Pak Wan berhenti kat situ. Allah menciptakan langit dan bumi. Kat situ berhenti. Lepas tu Pak Wan nak ambil balik, Pak Wan ambil kat Pak Wan ambil dekat langit saja. Langit, lepas tu ayat yang bumi Pak Wan tak ambil. Dia langit dan bumi, Pak Wan ambil langit dan bumi tu sambung. Tu tak apa, tu boleh. Ataupun Pak Wan ambil bumi, langit tak ambil. Yang tu tergantung. Jadi kita nak elakkan daripada tergantung maksud macam tu je lah. Kalau macam tu Pak Wan ambil 2 ayat terus. Langit dan bumi. Tak ambil tadi, ambil bumi saja. Macam tu. Kalau kata Pak Wan beritahu maksud, itu yang lebih elok lah. Kalau tahu maksud terjemahan itu. Tapi kalau Pak Wan jumpa tanda-tanda waqaf, yang tu tak jadi masalah lah. Pak Wan terus sambung. Contohlah kalau Pak Wan mati ayat yang mula-mula sekali nah. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum. Mati kat lahum tu. Habislah nafas tak lepi sampai kat bertira tak lepi dah. Mati kat lahum. Lepas tu Pak Wan ambil balik kat sana. Amwalahum lah. Amwalahum boleh ambil balik. Boleh ambil kat amwalahum. Amwalahum. Mati kat situ kan. Tadi kat nafas habis. Amwalahum. Lepas tu nak ambil balik. Amwalahum bertira. Tu boleh. Dia sebab amwal tu dia tak tergantung maksud dia. Kalau Pak Wan nak ambil yunfiqu pun boleh tak dua belakang tu. Dia asalkan ayat tu tidak tergantung maksud dia tu. Okey. Macam tak apa, ada soalan dia. Ya. Macam mana benda ayat tu satu ayat satu ayat. Okey. Okey nah, Pak Wan tengoklah wa masalu tu satu kalimah. Allazina satu kalimah. Yunfiquna satu kalimah. Amwalahum satu kalimah. Ibtigha'a satu kalimah. Mardati satu kalimah. Allahi satu kalimah. Yang Pak Wan tengok, yang kita baca satu kalimah tu, yang dia buat asing-asingkan tu, yang tak bersambung tu. Itu satu kalimah. Kalau satu huruf, wa satu huruf, ma satu huruf, sa satu huruf, lu satu huruf. Itu huruf. Kalimah tu satu perkataan yang terasing dengan kalimah yang selepas je. Jelas tak macam tu? So, kalau macam ustaz ni, dia ada macam ada jarak sikit kan. Ada jarak. Pak Wan ada jarak tak kat situ? Kata dia tak ada jarak. Kalau tak ada jarak, Pak Wan kena tengok maksud ayat tu. Ada tafsir dah bawah dah? Macam ustaznya masalu satu. Allah. Lepas tu dia jauh sikit. Pak Wan dia ada jarak tak ada? Dia tak ada jarak ustaz. Tak ada jarak. Pak Wan kena ada terjemahan tak bawah dah? Tak apa. Ada terjemahan tak bawah dah? Tak ada. Tak apa nanti. Tak ada dah. Tak apa. Yang tu tak apa. Yang tu nanti saya akan urai balik dalam bab waqaf dan ibtida' tu. Dia sebenarnya macam ni lah Pak Wan lah. Kalau kata Pak Wan habis nafas tak kira di mana tempat pun Pak Wan boleh berhenti. Ini secara umum macam itulah. Pak Wan berhenti tempat ambil nafas. Lepas tu Pak Wan, dan jadi permasalahan bila kita nak mula balik. Kalaulah Pak Wan nak mula balik tu, ayat satu yang dua belakang tu tidak tergantung ayat dia, Pak Wan boleh mula satu ataupun dua ayat daripada belakang lah. Tapi kalau Pak Wan tak boleh nak tengok kalimah tu, satu kalimah macam mana tu, yang tu kita akan saya akan tunjuk balik kat Pak Wan lah. Masa slide macam ni lah. Macam ni kalau Pak Wan boleh nampak, dia ada jarak. Macam Pak Wan dia tak ada jarak tu, nanti Pak Wan snap gambar, hantar saya tengok. Mungkin Pak Wan dia baca Quran yang jenis Quran Majid kot, Quran yang bersambung terus. Quran Al-Karim bukan tidak Mushaf Al-Iman dari Habitat. Selalunya tu dia ada terjemahan kan dekat tepi, ada tak? Ni tak ada. Tak ada. Tak apa. Nanti Pak Wan hantar gambar saya. Boleh saya tengok. Macam ustaznya tasbita. Lepas tu dia jauh sikit. Min tu dia jauh sikit. Putihim jauh sikit. Ya. Tu maksudnya tu satu ayat lah tu. Tu satu ayat lah. Wa tasbita satu ayat, min satu ayat. Bukan satu ayat, satu kalimah.
Satu ayat tu, kalau satu ayat tu macam ni, wa masalu sampai masir. Tu satu ayat. Bukan satu ayat yang panjang. Satu kalimah tu, dia kalimah dalam bahasa Melayu ni satu perkataan. Nanti saya akan terang baliklah buat waqaf dan ibtidak ni. Macam mana kita nak kenal pasti satu kalimah tu, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baiklah Pak Wan, jadi kita tangguh dulu kelas pada pagi ini dengan bacaan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahul marhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama Pak Wan. Assalamualaikum.